Kepada para graduan yang saya kasihi, walaupun saya berdiri di sini sebagai ketua perlembagaan universiti ini, dalam hati saya juga seorang ibu kepada setiap pelajar IIUM. Dan sebagai seorang ibu, saya mahu melihat anak-anak saya sekalian bangkit lebih tinggi daripada apa yang dibayangkan. Cermelang menjadi insan terbaik yang Allah takdirkan dan melangkah di dunia ini dengan maruah dan tujuan. Maka dengarlah pesan seorang ibu, kejar kecemerlangan, pegang teguh kepada iman, tuntutlah ilmu dengan ikhlas, junjunglah maruah dengan kehormatan, dan kemana saja Allah membawa anak-anak sekalian, buatlah saya bangga sebagai seorang ibu.